Hai korang, selamat kembali menonton YouTube channel Cik Man Rock TV. Okey, dalam video kali ni saya hanya nak share tentang saya punya setup baru aquarium saya, iaitu saya buat tannin water ataupun orang kata senang cerita air teh ais lah. Okey, macam mana cara saya buat dia? Jom saya share sikit dekat korang. Untuk setup tannin ni saya menggunakan daun ketapang. Daun ketapang tu saya rebus terlebih dahulu dan kemudian saya masukkan air rebusannya ke dalam akuarium dan juga beberapa helai daun ketapang ke dalam akuarium juga. Antara kebaikan setup tanning water ni adalah ia memberikan pelbagai nutrien kepada ikan-ikan yang ada dalam akuarium dan dia juga turut membantu dalam grooming ikan dan maksud saya tu dia akan menaikkan warna-warna ikan kita lah, terutama ikan-ikan liar yang ditangkap. Di samping itu, setup tanning water ni juga turut membantu dalam memberikan keselesaan kepada ikan-ikan yang berada dalam akuarium kita, disebabkan oleh kurangnya cahaya lampu akuarium yang masuk ke dalam akuarium. Selain itu, tumbuh-tumbuhan akuatik yang ada dalam akuarium juga akan sedikit lambatlah dia punya pembesaran dia, dan dia akan mengekalkan kita punya setup tu dalam tempoh yang lebih lama lagi. Nutrien yang terdapat dalam daun ketapang yang kita masukkan ke dalam akuarium juga dapat membantu untuk mencegah ikan daripada terkena penyakit-penyakit lah. Daun ketapang dan juga tanning water juga membantu dalam menghasilkan mikroorganisma secara semula jadi yang turut menjadi sumber makanan kepada ikan dalam akuarium. Air tannin water ni dia akan menyebabkan pH air kita akan menjadi rendah, iaitu akan menjadi lebih berasid. So tak semua spesies ikan boleh sesuaikan diri dengan air yang mempunyai asid yang tinggi. Jadi kita kenalah memastikan bahawa sekiranya dalam akuarium kita ni ada pelbagai spesies ikan daripada pelbagai jenis habitat, kita still boleh set up tanning water tapi tidak terlalu gelap. Saya meletakkan coral stone ke dalam filter untuk membantu menstabilkan pH air di dalam akuarium saya ni. Untuk mengekalkan tannin water ni, korang jangan letak cakul kat dalam filter ataupun di dalam akuarium, sebab cakul ni dia akan menyerap tannin water tu dan menyebabkan akuarium akan menjadi crystal clear balik air dia. So kalau korang nak tannin macam ni, keluarkanlah korang punya cakul tu. Memang kebaikan cakul ni adalah dia akan memastikan kita punya akuarium tu kekal jernih dan juga dia juga menyerap bau-bau yang kurang menyenangkan dekat dalam air kita. Tapi tannin water juga turut membantu mengurangkan bau-bau yang ada dalam akuarium kita. Korang jangan risau, kebanyakan spesies-spesies ikan air tawar ni dapat menyesuaikan diri dengan air yang tannin ni, sebab air tannin ni banyak dia punya kebaikan dan khasiat dia. So ikan-ikan pun memang akan lebih selesa dan tidak stres. Make sure korang perhati juga tingkah laku ikan-ikan yang ada dekat dalam akuarium tannin korang. Sekiranya banyak ikan yang mula naik ke permukaan, itu menandakan bahawa oksigen kurang kat dalam air. Jadi adalah dinasihatkan supaya korang tambah aerator ataupun tambah pump oksigen lah untuk membantu menambahkan oksigen di dalam air. Okey, setakat itu sajalah perkongsian daripada saya. Kita jumpa lagi dalam konten yang akan datang. Bye.